Kembali lagi guys. Waduh. Kali ni aku nak bermain game Baldi, iaitu si cikgu yang botak satu ni. Aduh, cikgu apa ni siok? Dah lah botak, tak handsome. Aduh. Okay, sebelum aku bermain game ni, jangan lupa kau tekan butang like dan juga subscribe ya bos. Okay, jom kita main sekarang. Macam mana nak main ni? Sebenarnya ni kali pertama guys aku main game ni. Okay tu Odi. Apa ni? Aku kena buat apa? Aku kena buat apa ni? Oh sini. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Cikgu pandang aku. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Cikgu ni tak elok ah. Dah lah. Aku masuk dulu. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Cikgu. Apa yang patut saya buat, cikgu? You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Aduh. Oi, cikgu. Apa pada badan ya? Nak gaduh ke? Baiklah. Dah lah, tak ada masa aku nak gaduh. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Aduh, cikgu ni tak betul. Tak betul siut. No bully. Deki. Oh sini. Apa tu? Oh ni. Now it's time for everybody's favorite subject, Apa tak math. bagi ke? Answer the 3 questions correctly, and you might get something special. 8 tambah 3. 8 plus 11 bos. equal good one. Problem 2. 8 Hah? Salah. Apa ni? 8 tambah 5. Baik aku kira. Aduh, cikgu ni dah lah tak relax. Lepas tu botak. 9, 10, 11, 12, 13. Aku kasi 13. 13. Okey. Lepas tu? Okey. Go. Go cikgu. Kat mana ni? You need to collect 2 notebooks before you can use benda tu? these doors. Aku nampak ada orang tengah main kerja-kerja lah. Lah, kenapa lain je? Tak ada kuasa ada pintu keluar kat sini. Dengan cikgunya perhati aku kat sini. Lepas tu. Oh, kat situ. You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Okey, kelas kedua. Kita ambil. 2 tambah 3. Aduh, cikgu ni kenapa bagi soalan senang? Bagi soalan senang. Tak apa, senang je ni. Maksudnya 5. 4. Apa benda ni? Cikgu bagi soalan yang tak betul. Bahasa apa cikgu ni? Mana aku faham?
Aduh. Betul lah. Aduh. Betul. Salah. Lepas tu. Okey. Masuk ke kelas. Wih. Wah. Wih. Wih. Apa jadi? Waduh. Welcome to Apa Baldi's jadi tadi? Basics in Education and Learning. That's me. Wih, apa jadi? No. Ni. Apa benda ni? Lepas tu. Lepas tu aku kena buat apa? Aduh, menyesal aku pergi dekat cikgu tadi. Tengok apa dah jadi. Kena masuk balik. Aduh. Tengok apa yang dah jadi dekat aku. Aduh. Yang ni kredit dia. Yang ni. Jadi aku masuk macam mana? Oh, macam ni guys. Oh, hi. Welcome to my school. Okay, kita pergi kelas bersama. Kita pergi. Okay, kita ambil ni dulu. Now it's time for everybody's favorite subject. Math. We're doing fantastic. Lah. Salah. Dah lah. Saya nak berambus dulu cikgu. Ngeng. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Kita ambil garis kedua. Okey. Kita ambil garis kedua. Okey. 5 tambah 6. 11. 3 tambah 3. 6. Ni soalan yang tak relax ni, bos. Kenapa dia bagi aku soalan yang tak relax? Alah. Biar je lah salah pun. Aduh. Dah lah cikgu ni tak patah. Lepas tu. Ini dah. Lepas tu. Apa betul aku buat? Cikgu! Oh my god. Welcome to Baldi's Basics in Malah. Education and Learning. That's me. Terkejut aku tadi. Okey, aku rasa sampai sini je lah video kita. Biar je lah video kita sampai 9 minit pun. Okey, jumpa lagi untuk video seterusnya. Bye.